kisah Nabi Lut. Rasanya kita semua pernah dengar kan? Cerita yang dah sebati dalam ingatan kita. Tapi, pernah tak anda terfikir macam mana kalau keseluruhan pemahaman kita tentang kisah ni sebenarnya silap? Dan puncanya, hanya satu perkataan kecil yang selama ni kita terlepas pandang. Jom kita siasat. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita imbas kembali versi cerita yang paling biasa kita dengar. Selalunya, kisah kaum Lut ni difahamkan sebagai satu kisah penghukuman Tuhan terhadap amalan homoseksual. Inilah naratif standard yang diajar dan dipegang oleh ramai orang. Tapi, di sinilah ceritanya mula jadi menarik. Sebenarnya, wujud satu hujah balas dari kalangan sarjana yang mencabar tafsiran konvensional ni. Menurut mereka, dosa sebenar kaum Lut bukanlah soal nafsu atau cinta, tapi soal keganasan, penindasan dan kebencian melampau. Jadi, persoalannya, adakah ia kisah tentang syahwat atau tentang kezaliman? Jadi, untuk merungkai semua ni, kita kena kembali ke tempat kejadian jenayah yang asal, iaitu ayat-ayat Al-Quran yang sering dipetik sebagai bukti. Sebabnya, di sinilah terletaknya satu petunjuk linguistik yang sangat penting yang mungkin boleh mengubah segala-galanya. Ini dia salah satu ayat yang paling kerap digunakan. Kalau kita baca terjemahan biasa macam ni, mesejnya nampak sangat jelas kan? Ia seolah-olah satu kenyataan yang mengesahkan bahawa puncanya adalah perbuatan mendatangi lelaki dengan syahwat. Kes selesai kan? Tunggu dulu. Dan inilah persoalan teras kita. Bagaimana kalau saya beritahu anda ada satu perkataan dalam teks asal ayat ini yang jika kita faham fungsinya dengan betul, ia akan menyongsangkan makna keseluruhan ayat tersebut? Inilah dia perkataan tu, bal. Nampak macam perkataan ringkas dan kecil je dalam bahasa Arab, tapi menurut para pengkaji bahasa, bal inilah kunci yang membuka satu tafsiran yang sama sekali berbeza. Okey, untuk faham hujah ni, kita kena jadi detektif bahasa sekejap. Kita kena faham macam mana perkataan bal ni berfungsi dalam tata bahasa Arab. Ini bukan soal pendapat atau tafsiran peribadi, tapi tentang peraturan bahasa yang telah ditetapkan. Jadi, apa itu bal? Dalam ilmu bahasa Arab, ia dikenali sebagai zarah penarikan balik. Fungsinya adalah untuk membatalkan atau membetulkan idea yang baru sahaja disebut sebelumnya. Ia macam kita cakap, bukan X, sebaliknya Y. Ia menafikan perkara pertama untuk menekankan perkara kedua. Dan ini bukan tafsiran baru atau rekaan ya. Leksikon bahasa Arab yang muktabar macam Penrice ni memang mengesahkan fungsinya. Ia menyangkal atau membetulkan apa yang telah disebut sebelumnya. Jadi asas linguistiknya memang kukuh. Nak tengok contoh yang jelas dalam Al-Quran? Jom kita lihat ayat ni. Ia bermula dengan satu dakwaan yang salah. Allah telah mengambil seorang anak. Lepas tu, datang perkataan bal, di sini diterjemah sebagai sebaliknya, yang terus membatalkan dakwaan tadi dan kemudian menyatakan kebenaran. Pola ni sangat konsisten. Jadi, kita nampak satu corak yang jelas kan? Satu idea yang salah atau tidak tepat diperkenalkan. 2, bal muncul untuk cakap, bukan macam tu. Dan 3, kebenaran atau isu yang sebenar pun didedahkan. Ingat corak ni. Okey, sekarang kita dah ada kunci ni, kita dah faham fungsi bal. Jom kita patah balik kepada ayat-ayat utama dalam kisah Lut dan lihat apa yang berlaku bila kita gunakan kunci ni. Bersedia untuk detik aha? Mari kita tengok semula ayat pertama. Bacaan tradisional faham ayat ni sebagai satu kenyataan. Tapi, dengan pemahaman bal, ayat ni sebenarnya bermula sebagai satu soalan retorik. Nabi Lut seolah-olah bertanya, betul ke isu kamu ni pasal dekati lelaki dengan nafsu? Kemudian bal masuk dan membetulkan, tidak, sebaliknya. Isu sebenar ialah kamu ni kaum yang melampaui batas. Nampak tak? Fokusnya terus beralih dari perbuatan kepada sifat. Corak yang sama kita nampak dalam ayat yang kedua. Ia bermula dengan soalan, betul ke masalahnya kamu dekati lelaki dan tinggalkan isteri? Bal, sekali lagi menafikan premis tu. Tidak, sebaliknya, kamu adalah kaum yang bermusuhan dan agresif. Sekali lagi, isunya bukan pilihan pasangan, tapi sifat keganasan mereka. Dan untuk kali ketiga, corak yang sama berulang. Soalan tentang mendekati lelaki dengan nafsu dinafikan oleh bal dan dosa sebenar yang didedahkan ialah kamu adalah kaum yang bertindak secara jahil. Jadi 3 kali tuduhan tentang nafsu itu dibetulkan dan digantikan dengan dosa-dosa berkaitan karakter, melampaui batas, agresif dan jahil.
Jadi kesimpulannya jelas, hujah ini mengatakan bahawa Bal secara konsisten mengalihkan fokus daripada perbuatan seksual itu sendiri kepada sifat dan karakter sebenar kaum tersebut. Dosa mereka yang sebenar adalah sifat melampau batas, sifat menceroboh dan sifat kejahilan mereka. Okey, ini membawa kita kepada soalan yang paling penting sekali. Kalau Bal menafikan semua tuduhan tadi, jadi apa sebenarnya jenayah mereka? Mesti ada jawapannya. Ini soalan yang logik kan? Al-Quran pastinya akan menyatakan dengan jelas apakah jenayah sebenar mereka tanpa sebarang pembetulan atau penafian. Mesti ada satu ayat yang meletakkan tuduhan itu secara terus terang. Dan inilah dia ayatnya, surah 29, ayat 29. Perhatikan betul-betul. Tiada perkataan bal dalam ayat ni. Sebaliknya, ia menggunakan perkataan dan, kata hubung yang menyambung satu jenayah ke jenayah yang lain, menjadikan ia satu rangkaian tuduhan yang padu dan tidak boleh disangkal. Jom kita pecahkan jenayah ini. Ia adalah satu jenayah terancang dengan 3 peringkat. Pertama, mendatangi lelaki yang ditafsirkan sebagai menyasarkan pengembara atau orang luar. Kedua, menyekat jalan atau merompak di laluan utama, satu tindakan serangan hendak. Dan ketiga, melakukan kejahatan dalam perhimpunan yang difahamkan sebagai keganasan seksual berkumpulan atau gang rape. Jadi, bila kita gabungkan semua ni, gambarannya menjadi sangat jelas. Ia bukan tentang hubungan suka sama suka, tapi tentang serangan ganas, rompakan dan rogol berkumpulan terhadap orang luar. Tafsiran baru ni bukan saja mengubah jenayah utama, tahu. Ia juga memberikan kita perspektif baru terhadap bahagian-bahagian lain dalam kisah ini yang sebelum ni agak mengelirukan. Contohnya, tawaran Nabi Lut tentang anak-anak perempuannya. Kita selalu rasa pelik dengan babak ni kan? Seolah-olah Lut sanggup korbankan anak perempuannya. Tapi, kalau jenayah utama kaumnya adalah serangan ganas terhadap orang asing, tawaran Lut tiba-tiba jadi lebih masuk akal. Ia bukan tawaran seksual, tapi satu helah yang bijak. Dia menawarkan anak-anak perempuannya yang tempatan sebagai satu cara untuk melindungi tetamunya yang asing dengan merayu kepada adat mereka untuk tidak mengganggu orang sendiri. Ini mengubah watak Lut dari seorang bapa yang terdesak kepada seorang pelindung yang strategik. Dan ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu persoalan yang lebih besar. Kisah ini menunjukkan betapa berkuasanya sebuah bahasa dan betapa pentingnya untuk kita meneliti setiap perkataan. Kalau satu perkataan sahaja boleh mengubah pemahaman kita tentang kisah yang begitu besar, bayangkan apa lagi rahsia yang menanti untuk ditemui dalam teks-teks lain jika kita sudi melihatnya dengan lebih dekat.